Sesuai daripada kakak. Hari ni Mek nak masak sardin Kak Sal. Ni sardin famous, sardin Kak Sal deh. Kari sardin. Mek nak buat kari sardin. Leceh. Masuk minyak dulu. Lebih kurang nak numih. Mek setara ni dah. Mungkin nak buat kari sardin Kak Sal. Ni dia halba campur. Mek nak tunjuk. Ada kacang urat dah putih, biji sawi, halba, jite putih. Lebih kurang 1 sudu kecil dah. Masuk numih dia. Gitu. Masuk semua. Kacang gini. Gitu. Dia kena bang sikit dah. Okey, ni halia besar ibu jari. Dia ikut demo lah nak cicir ko, nak mesej ko, gapo ko. Tapi Mek kakak Mek cicir-cicir. Lepas tu bawang putih lebih kurang neulah. Masuk dia. Oh, bakit ngolek baru. Bakit dia kakak. Apa tak ni? Gini. Ni bawang besar. 1 biji. Bawang besar dah 1 labu. Masuk dia. Mayang. Alang-alang tunggu dia perang. Okey. Sardin Kak Sal ni ada 2 bahasa. 1 sardin dalam sos tomato, 1 makrel dalam sos cili. Ni makrel, ni sardin sekmu. Buah pula dalam kari. Kalau kari tu tak ada dalam kari lah ke mana sekmu. Buah je tu. Beres. Okay. Lo ni nampak keperangan dah masuk pula 1 biji tomato dah. Okay, lo ni kita masuk serbuk kari ikan. Rempah kari ikan. Ikutmu lah nak pakai jenama apa pun. Tapi Mek guna rempah kari dah. Rempah kari ikan. Okey, masukkan 1, 2, 3 sudu. Okey? 3 sudu. Lepas tu masukkan serbuk cili 1 sudu. 1 sudu besar belakang dah. Ni awah dia. Kena mati awah ni. Okey. Kamu tengok dah. Ni kita panggil ni. Awah dia dah. Kita tak saya bagi dia bawang mentah. Dia akan jadi gini. Sekarang kita masuk air asam jawa lebih kurang 1 cawan juga. Masuk air asam jawa. Asam jawa ni besar bola pimpong. Lebih kurang gitulah. Nampak tak? Jadi kan comel kita kejadian dia. Okey. Dah masuk air asam jawa. Lepas tu masuk air. Mengikut kehendak demo lah. Nak kuah setara mana. Ni Mek agak-agak lebih kurang 2 cawan lah. Kalau rasa nak kuah pekat, 1 cawan setengah. Gitulah. Sebab kita nak dia masak lagi dah. Okey. Nampak tak ni? Dia kena blubak-blubak lagi. Mek suka letak ubi ketel. Kalau kari sardin, Mek kita orang letak ubi ketel dah 1 biji. Oh, kecil. Garam secukup rasa dah. Agak-agak lah dah sekmu. Agak-agak. Okey. Prosesnya lah ni nak masuk sardin Kak Sal. Okey. Sardin Kak Sal ni tak payah masak lama sebab dia dah masak. Tengok tu. Comel sos dia. Okey. Ni sardin dalam tomato. Okey. Sardin besar 400 gram ni. Ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor. Okey. Ni sardin dalam sos tomato. Okey. Kita masukkan sardin ni dah. Bersama sos dia. Okey. Sardin ni tak perlu bersih sangat. Sebab sardin ni memang bersih. Betul-betul. Okey. Sekejap Mek tengah sudu. Okey, nampak tak? Okey. Bersih sardin dia. Okey. Masuk. Okey, ni santan lebih kurang setengah cawan lah dah. Okey. Cuma Mek tambah air sikit. Sebab dia pekat. Okey. Lepas tu, masukkan pula kacang merah. Dengan lada solok Kelantan. Nampak dah kejadian dia. Inilah kejadian dia sekmu. Mek nak royak. Sardin Kak Sal ni, dia tak akan bau hanyir macam sardin lain. Sebab proses masak dia 3 kali. Lagi satu, dia menggunakan ikan segar. Bukan ikan frozen. Sekmu, nampak tu? Kuah tomato dia comel gitu mu. Nak royak je. Satu lagi ni produk Bumi Petera. Kalau siapa-siapa nak beli, boleh DM Mek melalui TikTok. Okey? Okey, lepas didih, legok molek, proses ialah tabur sikit, serbuk lada hitam. Dia kena ada kick baru sedap. Serbuk lada hitam. Baru sedap ni gula kari sardin Kak Sal. Okey? Yo. Demo. Tak lah. Ikut tadi ke? Acik demo tegak. Acik tengok. Ni apa pakai tadi boleh terang Mek. Boleh. Boleh. Kalau buat dah jadi. Ya, bagi jadi dah. Bismillah. Oh, aduh Mek. Betul? Betul. Mek bakar tadi apa ni? Main ayat. Ni.
Sardin kasar. Oh. Rasa sardin ke tak? Rasa memang tak lah tadi. Bau tu lagu mana? Bau seperti biasa ke? Ada macam bau hangin kodok macam. Dia bau dia memang sedap. Rasa dia padu. Padu. Dia ada rasa pedas-pedas. Kalau orang minat pakai pedas-pedas boleh. Dia pedas-pedas, makra. Ah. Kalau tomato, ni. Tapi Mek tadi guna tomato, lepas tu Mek campur serbuk lada. Sebab tu dia ada pedas-pedas sikit. Sedap ngerti? Tak ngerti. Kalau minat pakai nasi. Habis seyak sedap ngerti. Dan kita dengan roti pun boleh. Beres. Padu, lancar, mantap.